nampak sangat mak you all masa mengandung, your environment dalam perut tu sangat tenang. Sebab tu you all tenang. Tahu your sister? Saya tanya kakak, apa rasa? Nampak jam. Kau boleh nampak dah jam. Tak percaya no? Tutup mata. So bayangkan hari ni kita ada 3 adik-beradik ni kakak sulung, ni kakak nombor 2. So 3 sekali lah. Rasa tu hutang budi tak dengan mak ayah. Kan? Masya Allah. Betul tak hadiah yang paling baik ibu bagi pada anak penglihatan yang baik? Betul. Okey, hari ni bersejarah Daripada Penang mai 3 orang anak dia. Anak Puan Wahidah dari Penang. Doktor Anis, Dr. Azrin Arisha. So hari ni saya nak jadi ABC. Percaya tak? Sebab mereka ni berapa tahun? 800 no? 400. So hari ni baru buat. So you baru buat 20 minit, baru 10 minit, baru 5 minit buat dah. So kita nak tengok apa dia orang baca. ABC. Sebelum ni untuk Dr. Anis nampak ni saja. Kan Dr. Azrin nampak juga. Okey, cuba baca. Arisha, sebelum ni hang tak nampak dah. Cuba baca, nampak dah? A-R-E. Wah, okey. Cuba baca ramai-ramai 3 orang. Baca. A-R-E. Kelakar kan? L-E-H-E-V. Bawah sekali. R-N. Immediate Anything, bawah sekali. K-N-E. Ya Allah, boleh bawa kereta dah pergi Penang. Siapa nak drive balik nanti? Mak ada ke? Ada. Ya, awak tak main. So lepas buat follow up ni, you boleh balik terus. So dia nak balik. Okay, jom ambil gambar kat luar. Jom, standby seorang-seorang number. Patient yang 17,387 388. Okey. Okey, yang ni dulu 1 2 3 senyum. 4 jam dah. Kan? Sunglass tak ambil lagi tu. Dah pilih ke sunglass? Oh dahsyat. Ini bertiga. 17,389,390. Okey, 1 2 3 senyum. Risha, baru buat Sat. Oh, seronok. Okey, Puan Wahidah. Alhamdulillah, tahniah with your doa. Seorang musafir lagi, Alhamdulillah, berjaya. Rekod lah, selalunya 90 saat. Tapi your children ni jadi less than 90 seconds. So, rekod lah. You must be very good. Orang pemurah penyayang, insyaAllah. Congratulations, saya doakan semua dapat menantu best-best, dapat cucu cepat. Okey, nampak sangat mak you all masa mengandung, your environment dalam perut tu sangat tenang. Sebab tu you all tenang.